thumbnail tu bukan clickbait. Thumbnail tu memang real. Aku cerita. Hai, Assalamualaikum. Upload 3 video, dah cecah pendapatan RM1,000. Maafkan aku kalau korang nampak aku macam ngantuk sikit sebab aku baru lepas buat air untuk meniaga hari Sabtu ni. Dalam 3 video pertama aku, yang pertama sekali adalah video anak aku. Aku upload sebab aku nak try je macam mana upload dekat dalam YouTube. Kemudian video kedua aku ialah video sanitize ni dah menghasilkan duit. Kemudian video ketiga aku pun yang aku upload masa tu pun menghasilkan duit. Jadi aku bukan siapa-siapa. Kalau korang bukan siapa-siapa macam aku, so video ni untuk korang. Okay. Video kedua aku tentang sanitize. Aku dapat seorang kakak ni kontak aku untuk buat servis sanitize. 2 kali dia panggil. Views tak banyak, tapi cukup satu view yang betul. Jadi kalau akak ada kat dalam video ni, terima kasih kerana percaya dengan saya. Untuk video yang ketiga pula, aku bernasib baik sebab video tu agak meledak sikit. Satu video. In total, sampai aku 3 video tu, masa tu subscriber aku lebih kurang 300 orang. Video ketiga dah hasilkan kat aku by referral. Rupanya, referral code yang aku bagi tu berjalan. Aku pun tak tahu. Aku ingat dia, biasalah orang buat referral code, dia bagi 3 bulan je. Lepas tu dah tak bagi dah kan. Rupanya dia berjalan terus selagi ada orang ambil. So video ketiga total dah menghasilkan kat aku lebih kurang RM700. So in total dalam tahun pertama, dalam 6 bulan pertama tu, aku dah hasilkan lebih kurang 1,000 daripada 3 video tu. Korang kalau dengar video yang ketiga tu, Masya Allah punyalah teruk sound quality aku tu. Sebab dekat belakang laptop dan sebelah sini ialah server. Dan server tu memang 24 jam. Bayangkanlah server tu berada di dalam bilik bos. Dan memang selama kita kerja pun memang dengar je lah bunyi server tu. Dan sewaktu buat video tu pun memang dengar je bunyi server yang rosak tu. Yang rosak pula. Bunyi server yang kuat tu. Kau boleh tengok sendiri lah dia punya level bunyi dia tu kan. So sebab itulah aku nak mula buat YouTube bila aku dah tak ada apa-apa sangat ni. Kalau kau tengah fikir nak mula ke tak, dan kalau kau bukan siapa-siapa, buatlah YouTube. Kalau bukan untuk kau pun, buatlah untuk bisnes kau. Sebenarnya kau tak perlukan ribuan views sampai viral macam puluh-puluh ribu video aku tu. Engkau cuma perlukan satu views yang betul, yang boleh bagi kau bisnes. Kebaikan yang lain aku rasa mungkin ni tak applicable dekat semua orang lah. Aku suka dengar suara aku sendiri cakap. Aku rasa aku dah banyak kali cakap. Aku memang suka dengar suara aku. Kalau aku berletih tu macam aku dengar podcast aku sendiri. So aku dengar. Aku rasa mungkin ada juga orang yang macam aku. Video sendiri tengok sampai 10 kali kan. So aku macam tu. So kebaikannya ialah selepas 4 tahun aku suka tengok apa yang aku buat 4 tahun lepas. Aku suka tengok keadaan aku muda. So kebaikannya ialah engkau documentedkan apa yang kau buat. Dan kau boleh tengok balik apa yang kau buat dulu. Eventually bila aku stop buat YouTube tu, aku tak sangka pun lah subscriber aku akan naik sampai 1,000. Alhamdulillah lah, dia sampai juga sampai 1,000. Next dalam YouTube ni aku punya target ialah aku nak kejar 3,000 watch time. Dan atau 3 juta watch time di short, atau 3,000 watch time di long form macam aku tengah buat ni lah. Aku tak tahu yang mana satu yang akan sampai dulu lah. So aku just buat je. Jadi korang doakanlah aku supaya aku berjaya capai apa yang aku cuba buat tu. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.